Jabatan Akaunten Negara merekodkan lebih 13 bilion ringgit wang tidak dituntut sehingga 31 Januari lalu. Daripada jumlah itu, Akaunten Negara Datuk Zainani Jusoh berkata 7 bilion ringgit kekal dalam akaun amanah manakala selebihnya dilaraskan dalam akaun hasil disatukan. Urusan tuntutan wang itu hanya boleh dilakukan empunya secara dalam talian atau hadir ke kaunter di semua pejabat akaunten negara. Jabatan Akaunten Negara tak pernah melantik mana-mana ejen untuk menuntut bagi pihak penuntut melaksanakan orang kata sebagai ejen kepada penuntut untuk menuntut wang tak dituntut ini. Wang berkenaan lain termasuk simpanan bank dan deposit yang tidak dikendali pemilik lebih 7 tahun serta wang empunya yang tidak dibayar dalam tempoh setahun seperti gaji, bonus, komisen, dividen atau tuntutan insurans. Terdahulu Datuk Zainani hadir program Kampung Angkat Madani jabatan itu di Kampung Bukit Merah, Tanah Merah, Kelantan.